Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada tugasan kali ini iaitu tugasan 2 persembahan pada subjek BMMB 3223 pengajaran kemahiran bahasa dalam bahasa Melayu. Jadi, tugasan ini kami akan menganalisis RPH kemahiran membaca iaitu nama pensyarah kami Teknologis Dr. Miamin bin Ahmad. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya sendiri Muhammad Nazim Haikal bin Muhammad Nasir, Atikah Amira binti Ahmad Farid Tarmizi dan Cik Hani Suraya binti Cik Husin. Jadi, ini merupakan rancangan pengajaran harian RPH yang kami pilih iaitu Bahasa Melayu tahun 6 iaitu yang bertajuk Kenali Tanda Baca dengan Keluarga Saya. Fokusnya adalah kemahiran membaca iaitu tanda baca. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya akan terangkan terlebih dahulu isi kandung yang ada dalam video kali ini. Iaitu yang pertama pengenalan, keberkesanan PDP, kekuatan dan kelemahan untuk RPH ataupun uh, aktiviti rancangan pengajaran harian kami dan rancangan tindakan susulan ataupun intervensi, pencapaian objektif dan kesimpulan. Baiklah, untuk pengenalan, RPH ini berfokus kepada kemahiran membaca dalam bahasa Melayu tahun 6. Jadi, PDP ini menekankan penguasaan tanda baca melalui pembacaan teks. Tujuan PDP adalah untuk membantu murid memahami dan menggunakan tanda baca yang betul. Seterusnya, saya akan terangkan pula untuk keberkesanan PDP. Yang pertama, set induksi iaitu nyanyian lagu tanda baca di mana ia dapat menarik minat murid melalui aktiviti nyanyian yang menyeronokkan, membantu murid mengingat jenis tanda baca dengan lebih mudah, mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid tentang tanda baca dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan ceria. Jadi, terdapat pelbagai kesan yang baik jika melaksanakan seinduksi nyanyian terlebih dahulu. Jadi aktiviti yang pertama, penerangan dan bina ayat. Murid memahami jenis tanda baca dengan lebih jelas melalui penerangan guru. Aktiviti membaca membantu murid mengenal pasti nada yang sesuai bagi setiap ayat. Dan aktiviti membina ayat meningkatkan kemahiran menulis dan kreativiti murid dan menggalakkan penglibatan aktif murid dalam PDP. Bagi aktiviti yang kedua iaitu permainan BBM, jelajah tanda baca. Aktiviti ini dilaksanakan menggunakan pendekatan permainan bagi meningkatkan minat dan motivasi murid dalam pembelajaran. Melalui aktiviti ini, murid dapat mengukuhkan pemahaman mereka tentang jenis ayat dan penggunaan tanda baca kerana mereka perlu mengenal pasti tanda baca yang betul semasa bermain. Selain itu, aktiviti ini juga dapat membantu meningkatkan kemahiran membaca murid dengan intonasi yang sesuai kerana murid membaca ayat berdasarkan tanda baca yang digunakan. Aktiviti permainan ini juga dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif kerana murid bermain secara berkumpulan dan perlu bekerjasama serta berkomunikasi antara satu sama lain. Secara tidak langsung, aktiviti ini mewujudkan suasana pembelajaran yang santai dan menyeronokkan, sekaligus dapat membantu murid belajar tanpa rasa tertekan. Seterusnya ialah aktiviti yang ketiga iaitu membaca teks dan mengenal pasti jenis ayat. Melalui aktiviti ini, murid dapat mengukuhkan kemahiran membaca dengan nada yang betul, khususnya apabila membaca ayat yang mempunyai tanda baca yang berbeza-beza. Selain itu, murid juga dapat mengenal pasti jenis ayat dalam konteks sebenar melalui teks yang diberikan oleh guru. Aktiviti ini dapat menggalakkan pemikiran kritis murid kerana mereka perlu berfikir dan menganalisis ayat untuk menentukan jenis ayat berdasarkan tanda baca yang digunakan. Di samping itu, aktiviti ini membantu murid memahami penggunaan tanda baca dalam teks sebenar dengan lebih jelas. Dalam bahagian penutup, guru menjalankan aktiviti teka tanda baca. Aktiviti ini bertujuan untuk menguji kefahaman murid terhadap pembelajaran yang telah dijalankan sepanjang PDP. Selain itu, aktiviti ini juga dapat mengukuhkan semula pembelajaran murid kerana mereka perlu mengingat kembali jenis tanda baca yang telah dipelajari. Di samping itu, aktiviti ini memberi peluang kepada murid membuat rumusan tentang pembelajaran yang telah dijalankan. Aktiviti ini juga membantu meningkatkan keyakinan murid untuk menjawab soalan kerana mereka diberi peluang untuk memberikan jawapan secara aktif. Kesimpulan keberkesanan PDP. Secara keseluruhannya,
PDP ini dilihat berkesan kerana aktiviti yang dijalankan berpusatkan murid melalui pendekatan permainan dan juga perbincangan. Pendekatan ini dapat meningkatkan pelibatan aktif murid sepanjang proses PDP. Selain itu, murid juga dapat memahami serta mengaplikasikan penggunaan tanda baca dengan lebih baik melalui aktiviti yang dijalankan. Tambahan pula, suasana pembelajaran yang menyeronokkan membantu menjadikan PDP itu lebih bermakna kepada murid. Secara tidak langsung, PDP ini juga membantu mengukuhkan kemahiran membaca, menulis dan berkomunikasi antara satu sama lain. Antara kekuatan PDP ini ialah aktiviti yang dapat menarik perhatian dan juga minat murid pada awal pembelajaran. Melalui aktiviti nyanyian lagu tanda baca, murid lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran kerana pendekatan ini menyeronokkan dan juga dapat membantu murid memberikan fokus kepada PDP. Selain itu, PDP ini juga meningkatkan kemahiran membaca murid dengan nada yang betul kerana murid membaca ayat mengikut jenis tanda baca yang berbeza. Kekuatan seterusnya ialah menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif kerana aktiviti permainan secara berkumpulan dapat membantu murid bekerjasama serta berkomunikasi antara satu sama lain. Selain itu, PDP ini juga menggalakkan pemikiran kritis dalam kalangan murid. Murid perlu berfikir untuk membezakan jenis ayat berdasarkan tanda baca yang digunakan. Akhir sekali, aktiviti yang dijalankan mengukuhkan pembelajaran murid kerana mereka dapat mengingat semula jenis tanda baca yang telah dipelajari dengan lebih jelas. Antara kelemahan RPH ialah yang pertama, murid lemah mungkin sukar untuk memahami jenis ayat dengan cepat. Yang kedua, pengurusan masa mungkin tidak mencukupi untuk semua murid bermain dam ular. Yang ketiga, murid pasif mungkin kurang terlibat dalam aktiviti perbincangan. Yang keempat, aktiviti permainan boleh menyebabkan kelas menjadi bising. Yang kelima, murid mungkin keliru antara ayat perintah dan ayat seruan. Seterusnya, rancangan tindakan susulan atau intervensi yang boleh dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru memberi contoh tambahan kepada murid lemah. Kedua, guru menyediakan kad panduan jenis ayat untuk membantu murid. Yang ketiga, guru membahagikan murid kepada kumpulan kecil untuk meningkatkan pelibatan. Yang keempat, guru menetapkan peraturan permainan untuk mengawal kebisingan. Kelima, guru memberikan latihan pengayaan kepada murid yang cemerlang. Akhir sekali, guru memberikan bimbingan individu kepada murid yang lemah di dalam kelas. Pencapaian objektif dalam RPH. Yang pertama, murid dapat mengenal pasti tanda baca dengan betul. Yang kedua, murid dapat membaca ayat dengan nada dan intonasi yang sesuai. Yang ketiga, murid dapat membina ayat berdasarkan tanda baca. Yang keempat, murid dapat membezakan jenis ayat dengan tepat. Yang kelima, sebahagian besar murid dapat menjawab aktiviti penutup dengan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, kalau semua sihat hari ni? Dah Sehat. makan ke? Dah. Suraya makan apa tadi? Saya makan sandwich. Sandwich. Awak Atika? Nasi goreng. Nasi goreng. Masa rehat tadi ke makan? Ya. Hari ni hari apa sebenarnya? Hari Khamis, cikgu. Khamis. Pagi tadi kau kelas apa? Kelas PJ, cikgu. Oh, jadi kau semua main kat padang lah? Ya. Main apa? Main bola beracun kan? Oh, Saya menang, cikgu. kamu semua main ramai-ramai lah? Ya. Oh, apalah. Hari ni kita akan belajar tanda baca. Okey, sekarang kita pertama sekali kita akan nyanyi lagu dulu untuk tanda baca. Kamu semua semangat tak untuk nyanyi ni? Semangat. Okey, jom. Saya suka menyanyi, cikgu. Bagus. Okey, kamu semua dah bersedia untuk nyanyi? Dah, cikgu. Kita nyanyi sama-sama Boleh. Boleh. Mari murid semua belajar tanda baca. Jangan kita lupa, jangan kita leka. Banyak tanda baca dalam bahasa Melayu. Mula ayat mesti dengan huruf besar.
Nama kelas juga huruf besar. Akhir-akhir jangan lupa tanda nokta. Jika tertanya, letak tanda soal. Siswa ada seru. Dan koma pula untuk sambung ayat. Juga untuk pisah benda jenis sama. Cikgu ulang sekali lagi eh. Boleh cikgu. Buat sikit suara. Bahasa Melayu mula ayat mesti dengan huruf besar. Nama khas juga huruf besar. Akhir ayat jangan lupa tanda nokta. Jika kata tanya, letak tanda soal. Siswa ambil pula tanda seru. Tanda koma pula untuk sambung ayat. Juga untuk pisah benda jenis sama. Semua belajar tanda baca. Jangan kita lupa, jangan kita leka. Terlupa, jangan kita leka. Okay, tepuk tangan. Seronok ni cikgu. Okay, sekarang kamu semua faham kan? Dah nampak apa tu sebenarnya tanda baca kan? Betul tak? Betul. Okay, sekarang kamu semua pun dah nyanyi tentang lagu tanda baca. Jadi sekarang cikgu nak tanya kamu. Okay, nampak? Soalan cikgu, apakah tanda baca yang ada dalam lagu tersebut? Berdasarkan lagu yang korang nyanyi tadi, apa tanda baca yang ada dalam itu? Boleh jawab tak? Siapa-siapa? Saya cikgu. Okay, apa dia Suraya? Tanda nokta. Tanda nokta. Satu lagi, Atika? Tanda soal cikgu. Tanda soal. Ada lagi tak? Tanda koma cikgu. Tanda koma. Satu lagi tanda apa Seraya? Dalam lagu tu ada 4 tanda baca. Apa satu lagi? Tanda seru cikgu. Ya, tanda seru. Jadi dalam lagu tu ada 4 tanda. Boleh ulang balik? Yang pertama, Nokta, tanda soal, Tanda seru. dan tanda koma. koma. betul. Okay, nampaknya kamu pun semua telah pun tahu atau faham apa itu tanda baca, macam mana bentuk tanda baca kan. Jadi kita akan pergi dengan aktiviti yang pertama. Kamu semua semangat tak ni untuk buat aktiviti kita hari ni? Semangat cikgu. Okay, bagus. Kalau semangat, kita pergi kepada aktiviti kita. Itu dunia ayat. Macam mana cikgu dunia ayat? Macam mana cikgu nak terangkan ni? Baik cikgu. Okey, macam mana dunia ayat ni? Okey, jenis-jenis ayat. Berapa jenis ayat yang ada dalam bahasa Melayu ni? Boleh jawab tak? 4 cikgu. Betul, Suraya. Atika, jenis ayat kita ada 4. Ni cikgu dah letak ni. Ada 4 jenis ayat. Oh. Okey. Yang pertama, cikgu terangkan kan. Ayat penyata. Ayat penyata ni adalah ayat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perkara ataupun memberi maklumat yang diakhiri dengan tanda nokta. Maksudnya ayat penyata ni pada pengakhiran ayatnya adalah berakhir dengan tanda nokta. Faham? Faham Nokta cikgu. tu titik ke cikgu? Ya, di nokta tu titik lah. Okey, kita pergi pula contoh. Contoh saya letak kat sini adalah abang suka makan lobak merah. Faham tak? Faham cikgu. Maksudnya dia menyatakan sesuatu dan diakhiri dengan tanda nokta ataupun titik. Boleh tak salah seorang daripada kamu semua berikan satu contoh ayat penyata? Saya lah. Okey, apa dia? Kakak suka membaca buku cikgu. Okey, betul. Lepas pada perkataan buku tu diakhiri dengan Nokta okey, cikgu. betul. Pandai Suraya. Semangat. Okey, lepas tu kita pergi kepada ayat yang kedua, iaitu ayat tanya. Ayat tanya ni adalah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu soalan kepada seseorang. Dan ayat tanya ni
diakhiri dengan tanda soal. Oh, macam cikgu tanya kami tadi ke? Macam tu lah. Oh. Yang cikgu tanya kamu semua tu, faham? Faham. Jadi kita tengok contoh apa yang sebenarnya ayat tanya ni. Contohnya adik suka bawa order. Macam tu. Cara sebutannya adik suka bawa order. Cuba adik kan sebut. Adik suka buah oreng. Macam tu. Faham tak Suraya? Faham, cikgu. Tadi Suraya dah bagi contoh kan. Boleh tak adik kan bagi contoh lain? Contoh lain, hari ni awak makan apa? Macam tu. Faham Faham, cikgu. Dia macam nada untuk bertanya. Ada bertanya. Dan diakhiri dengan Tanda Tanda soal. soal. ada soal. Bukan ada tanya. Salah, cikgu. Apa? Okay, seterusnya yang ketiga adalah ayat perintah. Okay, ayat perintah ni adalah ayat yang digunakan untuk memberi arahan. Nampak? Arahan, suruhan, permintaan ataupun larangan. Contoh lah, sila, tolong, jangan atau lah. Okay, contohnya sila makan jambu batu untuk kekal sihat. Faham tak? Faham. Maksudnya perkataan sila tu. Sila makan jambu batu untuk kekal sihat. Untuk memerintah lah, cikgu. Untuk pemerintah. Sila tu kena duduk kat hadapan je ke cikgu? Ya, untuk perkataan sila ni perlu berada di hadapan ayat. Faham. Dan ayat perintah ni sama juga dengan ayat nyata. Yang kini dengan tanda nokta. Faham? Faham. Ya, boleh tak? Siapa dah salah orang daripada kamu berikan contoh satu lagi. Saya lah, cikgu. Okey, apa dia soalan? Jangan makan nasi saya. Jangan tu kan. Pandai je Suraya. Perkataan jangan tu telah memerintahkan untuk jangan makan nasi saya tu. Faham tak? Menunjukkan larangan lah. Ya, betul. Faham Faham, cikgu. Lagi-lagi. Okey, dan ayat yang terakhir adalah ayat seruan. Tak nak lah. Salah seorang daripada kamu baca, boleh tak? Saya lah cikgu. Okey. Ayat seruan ni ialah digunakan untuk melahirkan perasaan seperti gembira, marah, kagum atau sedih. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru ni macam huruf I terbalik. Oh. Dekat bawah. Faham? Faham, cikgu. Untuk menunjukkan perasaan gembira, marah. Boleh? Okey, kita nak contoh pula. Contohnya, wah, sedap ni brokoli ni. Nampak tak? Maksudnya dia menunjukkan seruan untuk brokoli ni. Sedap ni brokoli ni. Mana dia gembira lah, cikgu kan? Gembira. Faham. Boleh tak kamu baca Suraya? Boleh. Ya. Wah, sedapnya brokoli ini. Macam tu. Betul kan? Okay. Boleh tak Atika ataupun Suraya ke bagi contoh lain? Saya, cikgu. Okay, apa dia Suraya? Aduh, sakitnya kakiku. Macam tu dah. Nampak tak perkataan aduh tu? Menunjukkan seruan kaki tu sakit. Faham? Faham, cikgu. Okay, sekarang cikgu nak kita ni bermain pula. Sebab kalau dah faham tadi kan. Jadi kita nak bermain pula. Seronok, cikgu. Kita nak main apa cikgu? Okey, kan cikgu kata tadi nak bermain kan. Jadi bermain tu ada dalam aktiviti kedua kita hari ni. Ni lah permainan kita hari ni. Wow. Jadi cikgu dah bawa tadi. Ni bahan pasukannya cikgu hari ni untuk ajar kamu semua. Jadi permainan ni diberikan nama Jelajah dan ular. Okay, BBM ni diberikan nama Jelajah dan ular. Jelajah tanda baca. Tanda baca. Jelajah tanda baca. Okey, BBM ni diberikan nama Jelajah Tanda Baca. Jadi permainan ni dimainkan kamu semua akan baling dadu dan kalau kena pada tanda soal ni, semua ni, kamu semua perlu ambil satu kertas. Ni kertas ni. Ni kertas ni. Kamu semua ambil satu. Jika berada kat sini kan. Faham. Jika kamu dah kena dekat tanda soal ni, kamu kena ambil satu kertas. Lepas tu, kamu perlu baca
apa ayat dalam ni dengan nada yang betul. Boleh? Faham tak? Boleh. Kemudian kamu semua perlu memberitahu ayat itu merupakan ayat jenis apa. Berdasarkan ayat-ayat yang kita belajar tadi. Contoh ayat perintah gitu cikgu. Macam tu. Okay, jika kamu semua betul, kamu semua boleh bergerak satu petak ke hadapan. Ataupun teruskan menaiki tangga. Faham? Faham. Jika kamu semua salah menjawab ni, ketah-ketah ni, saya akan bantu kamu untuk membaca dengan nada yang betul. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Jadi kalau kamu salah pun janganlah malu. Pak cikgu akan ajar balik. Boleh? Boleh. Okey, kamu semua dah faham kan? Nak main tadi kan cikgu terangkan kan? Okey, sekarang ni adalah penanda gunung tak tikar, warna merah, dan ni untuk saya warna emas. Okey, jadi sekarang ni kamu berdua perlu tekan ni untuk dadu yang lepas dadu ni lah. Untuk bergerak. untuk bergerak. So, Faham. okey, sekarang tekan. Saya tekan dulu. Saya dulu. Lima. Saya dapat 5. Saya perlu bergerak 5 kan cikgu? 2, 3, 4, 5. Okay, saya pula cikgu. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Saya perlu jawab soalan cikgu. Okey, Atika dapat nombor 6 kan? Jadi Atika tu kena pada tanda soal. Jadi Atika perlu ambil satu kertas ni dan baca dengan nada yang betul. Jika Atika salah baca dengan nada yang betul, tak apa, cikgu akan ajar dengan cara yang betul. Okey, Atika cuba baca. Ambilkan ayat segelas air. Okey, jadi itu bukan ayat apa tu? Ayat perintah cikgu. Okey, betul. Terima kasih. Okey, tadi Atikan dah ambil kertas tu, dah baca dengan betul kan? Jadi sekarang Suraya tekan dadu ni. Okey, Suraya dapat 5. Jadi Suraya tadi kan cikgu kata kalau dapat betul jawab dengan betul, naik satu kan? Jadi saya kat sini. Ya. Okey, seterusnya saya gerakkan cikgu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Suraya kena pada tanda soal. Jadi Suraya perlu ambil satu kertas dan baca dengan nada yang betul. Saya ambil yang ni lah cikgu. Siapakah yang memasak makanan ini? Okey, Suraya. Berdasarkan ayat yang awak baca tu ayat apa sebenarnya? Saya rasa saya confident. Okey, awak Ini ayat tanya. awak yakin lah? Ya, saya yakin tak sangat. Itu ayat? Betul Tanya. Okey, betul lah tu ni ayat tanya. Okey, sebab apa kamu yakin untuk menyatakan ini adalah ayat tanya? Sebab ada tanda soal di hujung Okey, ayat betul. cikgu. Jadi Suraya boleh naik tangga lah cikgu. Suraya akan terus naik ke nombor 23. Kamu semua dah gembira dah tadi kan main semua kan? Dah, Dan kamu cikgu. semua pun dah faham kan? Faham. Macam mana dah sebut tanda baca dia dengan betul kan? Okey, sekarang kita akan bergerak pula kepada aktiviti yang ketiga, iaitu kamu perlu baca teks tu dan lihat ataupun cari tanda baca yang ada dalam teks tu. Faham? Faham. Okey, sekarang tengok. Ni. Cikgu akan bagikan teks ni kepada kamu semua untuk tengok. Dan kamu semua perlu baca teks tu dengan nada yang betul. Dan kamu perlu keluarkan mana-mana ayat perintah, mana-mana ayat tanya dan sebagainya daripada teks ni. Boleh? Boleh cikgu. Maksudnya kamu boleh baca, lepas tu keluarkan tanda baca yang ada dalam teks ni. Boleh? Boleh. Okey, sekarang cikgu buka. Okey, sekarang kamu baca secara kuat. Lepas tu kamu perlu keluarkan macam cikgu kata tadi lah, keluarkan ayat tanda baca yang ada dalam teks ni. Okey. Siapa yang mula dulu? Saya cikgu. Okey, baca. Irfan telah membaca cerita tentang kasih seorang anak
tukang kayu terhadap ayahnya. Ayah nampak sungguh sibuk pada pagi ini walaupun ayah kurang sihat, kata Fauzan. Okey. Benar Fauzan. Tempahan Tuan Haji Luman ini mesti ayah siapkan pada pagi ini juga. Ada sedikit kerja lagi yang perlu ayah buat. Balas ayahnya terbatuk-batuk. Fauzan terdiam sebentar. Dia amat masak akan sikap ayahnya. Ayahnya akan berusaha untuk menyiapkan tempahan pelanggan mengikut masa yang dijanjikan. Fauzan masuk ke dalam biliknya untuk membuat kerja sekolah. 2 jam berlalu. Bunyi alat-alat pertunggangan tidak kedengaran lagi. Fauzan tidak sedap hati. Dia bergegas ke bengkel ayahnya. Pada papan kenyataan, terdapat sekeping nota. Meja dan kursi ini masih belum siap sepenuhnya. Kayunya masih belum bergosok dan bervarnis. Nampaknya aku perlu berbuat sesuatu, bisik Fauzan dalam hati. Pada petang itu, Tuan Haji Luman telah datang untuk mengambil tempahannya. Fauzan mempersilakan pelanggan ayahnya untuk masuk. Tidak lama kemudian, ayah Fauzan pulang. Tuan Haji Luman, bila sampai? Tiba-tiba kedengaran suara ayah yang nampak keletihan. Saya minta maaf kerana meja dan kursi-kursi ini bagaimana Tuan Haji? Tiba-tiba Fauzan mencelah. Cantik, kemas sungguh tukangannya. Saya amat berpuas hati. Ini wang upahnya, kata Tuan Haji Luqman. Dengan terpinga-pinga, ayah Fauzan mengambil wang upah tersebut. Ayahnya kebingungan. Fauzan hanya tersenyum apabila ayah menoleh ke arahnya. Okey, kamu semua dah baca kan? Daripada teks ni kan? Jadi, kita nak keluarkan tanda-tanda baca yang ada dalam ni. Boleh? Boleh. Okey, berdasarkan perenggan yang pertama, boleh tak beritahu cikgu apa tanda-tanda baca yang ada dalam perenggan pertama? Tanda baca ada koma, cikgu. Kat mana tu? Dekat selepas ayah kurang sihat, kata Fauzan. Ni kan? Betul. Betul tak apa artikan kata? Okey, lagi? Tanda noktah cikgu. Mana tu? Tempahan Tuan Haji Luqman ini mesti ayah siapkan pada petang ini juga. Okey, betul. Okey, nampaknya kamu pun daripada teks pun kamu dah boleh keluarkan tanda-tanda baca kan. Maksudnya kamu dah faham apa tu tanda baca. Sekarang dah nak menutup lah. Okey. Kita akan pergi ke aktiviti terakhir ni. Iaitu teka tanda baca. Di mana saya akan membaca beberapa ayat ataupun menulis kat depan ni berkaitan kekeluargaan. Jadi kamu semua perlu meneka dan menyebut tanda baca yang sesuai berdasarkan apa yang cikgu tulis nanti. Boleh? Boleh cikgu. Ibu sedang memasak di dapur. Okey, berdasarkan ayat yang cikgu tulis ni, apakah tanda baca yang sesuai ataupun apa tanda baca yang perlu letak dalam perkataan ayat ini? Tanda baca apa yang Seraya? Saya rasa noktah lah. Betul. Saya rasa macam tu. Tanda noktah cikgu. Nokta. Betul. Cuba dia nak tanya, betul ke tak? Ya. Betul. Okey, kamu pun dah tahu kan? Perlu letak nokta. Jadi, cuba baca dengan nada yang betul. Ibu sedang memasak di dapur. Okey, betul. Okey, seterusnya ayat yang kedua. Di manakah ayah pergi? Okey. Apa tanda baca yang sesuai untuk ayat kedua ni? Tanda soal, cikgu. Tanda soal. Betul. Yakin ke dengan tanda soal tu? Saya yakin, cikgu. Okey, tengok betul ke tak? Betul. Tanda soal macam mana? Macam ni. Titik. Betul. Jadi, sebutannya? Di manakah ayah pergi? Macam tu. Faham? Maksudnya dia bertanya. Faham?
Okey, ni ayat terakhir. Okey. Wah, rumah sedapnya. Okey. Merasakan yang cikgu tulis ni, wah sedap merasakan dia bunyi. Anda baca apa yang sesuai sebenarnya? Tanda seru, cikgu. Ada seru? Ya, Awak cikgu. soalnya? Saya rasa pun tanda seru. Ada seru. Okey, kita tengok Oh, tanda seru. Okey, tanda seru macam mana? Cikgu cakap awal-awal tadi? I terbalik. Itu balik macam tu. Faham? Okey, cuba kamu berdua baca. Baca secara serentak. Macam mana sebutan untuk ayat tu? 1, 2, 3. Wah, sedapnya masakan ibu. Betul macam tu. Maksudnya kamu semua dah faham dah apa tu ayat nyata, ayat tanya, seruan dan sebagainya. Kan? Dah faham kan? Faham. Okey, cikgu rasa setakat ni je pengajaran cikgu pada hari ni. Jadi cikgu dah tahu aktiviti mana berdasarkan pengajaran cikgu tadi baca ni, aktiviti mana yang kamu rasa paling seronok sekali, paling gembira sekali untuk buat ni, yang memudahkan untuk kamu semua faham. Saya suka main daula tadi, cikgu. Dah mula tu? Ya. Kalau awak saya? Kalau saya suka nyanyi tadi, cikgu. Oh, yang awal-awal tadi? Ya, cikgu. Jadi benda tu semua memudahkan kamu untuk faham, betul? Ya. Okay, jadi terima kasih untuk semua untuk faham tajuk ni dengan mudah. Jadi setakat tu je pengajaran cikgu hari ni. Kalau cikgu harap kamu dapat faham dan ingat sampai bila-bila Boleh. Ya, boleh, cikgu. Kita saja dulu cikgu. Bangun. Bangun. Okay, Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. apa? Secara keseluruhannya, PDP ini berkesan kerana menggunakan pelbagai aktiviti yang menarik seperti nyanyian, permainan dan aktiviti membaca. Aktiviti yang dijalankan dapat meningkatkan pelibatan aktif murid serta membantu mereka untuk memahami penggunaan tanda baca dengan lebih jelas walaupun terdapat beberapa kelemahan seperti pengurusan masa dan tahap kefahaman murid yang berbeza. Intervensi yang sesuai dapat membantu meningkatkan keberkesanan PDP. Oleh itu, objektif pembelajaran berjaya dicapai dan PDP berjalan dengan baik serta menyeronokkan